Terjun bangunan, tamatkan riwayat disebabkan loan riba. Selang beberapa hari, kawan dia pula terjun bangunan, tamatkan riwayat. Allahu Akbar. Riba ni Allah Subhanahu Wa Taala istihar perang. Jadi kenapa kalau kita nak juga? Kenapa? Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2, kitab ini petunjuk. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa. Jika kita seorang bertakwa yang hendak menjadi takwa, bukan kita bertakwa lagi, kita baru hendak bertakwa dan nak tundukkan hawa nafsu ni, tak payahlah buat loan riba. Kita pakai je apa yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita buatlah cara tak mampu. Tapi hari ni, nafsu kita ni, kita beriman dengan hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min zalik. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Nampakkah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Keburukan. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Maknanya, kehidupan kita hari ini adakah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita ikut hawa nafsu kita ni? Sedangkan dekat dunia ni, penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafara. Takkan kita nak syurga yang tak berapa ni? Dunia ni sekejap je. Misal katalah kita ambil loan 30 tahun, rumah kan. Contoh, umur kita sekarang mungkinlah 20 tahun, 30 tahun. Umur 60 baru habis bayar. Tu kalau kita hidup lagi. Kalau kita tak hidup, Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita, ambil nyawa kita waktu mungkin lah 10 tahun lepas kita buat riba, agak-agak kita layak tak nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik ke kita sanggup gadaikan akhirat kita ni untuk nak penuhi hawa nafsu kita ni? Misal kata rumah, kalau kita tak mampu nak beli, tak ada duit nak beli, lebih baik kita sewa je. Sewa pun tak hina pun di sisi Allah. Tak masuk neraka pun kalau sewa rumah. Allahu Akbar. Berbanding kita berperang dengan Allah, mana lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita fikir. Sama juga dengan kereta. Kalau kita tak mampu beli kereta, kita gunalah apa yang ada. Sewa kereta pun boleh, naik motor pun boleh. Allahu Akbar. Tapi sebab apa? Sebab kita nak juga apa yang orang kafara dapat dekat dunia ni. Sebab itulah kita sanggup buat loan riba. Na'udzubillahi min zalik. Ada satu kisah ni. Yalah, kawan dia pun terjebak juga buat loan ni sebabkan dia nak buat bisnes. Jadi waktu COVID-19 ni, kan semua orang yalah terkurung di rumah, ekonomi teruk. Jadi depa ni, kawan-kawan dia ni, kawan dia 2 orang lah, tak dapat nak bayar loan riba. Jadi aku harap yang mana ada loan riba ni janganlah buat macam ni. Janganlah buat keputusan terburu-buru. Minta dengan Allah. First kali yang seorang ni dia terjun bangunan, tamatkan riwayat. Selang beberapa hari, kawan yang kedua pula tamatkan riwayat dengan terjun bangunan. Allahu Akbar. Kalau kita ada masalah sekalipun, kita mintalah dengan Allah. Tak perlulah kita buat perkara yang menggadaikan akhirat kita. Tamatkan riwayat. Allahu Akbar. Nampaknya bila kita buat sesuatu perkara tu, nampaknya kita tak beriman dengan Allah. Tak ada iman. Kita tak percaya Allah itu wujud. Kita tak percaya hayat akhirat. Kita tak percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
aku nak kongsikan sikit lah. Kan? Bahayanya loan riba ni, di dalam media sosial pun ada yang kongsikan. Ini, salah satunya, betul-betul terduduk hutang keliling pinggang, baru dapat panggilan kerja start esok. Alhamdulillah. Tapi sekarang ada RM30 sahaja dalam akaun. Minyak kereta habis, motor tak ada, gas masak habis, susu anak habis, lauk basah habis, selalu beli ayam saja untuk potong kecil-kecil. Nak minta tolong adik-beradik segan. Apa pendapat patutnya hari ni dahulukan yang mana dulu? Nampak tak? Bahana riba ni sampai kita mencengkam kita dan tidak boleh nak buat keputusan ni menggunakan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kedua, kita baca lagi ya. Kawan saya bankrupt pada 2015 dengan hutang beberapa juta dan dilepaskan oleh insolvensi pada pertengahan tahun lepas, tapi kreditor fight balik. Dan sekarang kawan saya tu bankrupt balik. Memang orang bankrupt ni memang akan bankrupt selamanya ke? Hutang tu bukan dia yang buat, orang pinjam nama dia. Mahkamah cakap kena tunggu 2 tahun. Tapi tak tahulah 2 tahun tu 2 tahun apa? Kawan saya cakap insolvensi, cakap 2 tahun lagi akan bebas. Betul ke? Kalau bebas pula, tapi kreditor fight balik, apa guna bebas? Boleh bagi pencerahan dan pendapat macam mana nak lepaskan diri? Kesian juga dekat kawan saya. Okey, yang bawah ni. Dulu saya kerja swasta, komitmen loan sebulan rumah, kereta, motor, RM2,000 je. Lepas kerja badan kerajaan sebulan dah jadi RM6,000. Hentakan PL, personal loan lah. 3 akaun CC. 3 akaun kredit kad. CC ni kredit kad. Allahu Akbar. Jadi yang mana yang belum ada loan riba ni, janganlah terjebak. Kita buatlah keputusan tu, jangan ikut orang lain buat. Orang lain nak buat riba, biarlah orang lain nak buat riba. Tapi kita perlu mencegah, bagi tahu. Kurangnya kita terlepas di akhirat. Janganlah kita ikut hawa nafsu kita ni. Ikutlah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup di muka bumi Allah, bukan di tanah kita sendiri, bukan tanah milik kita sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.